Hari ni Abang Jeb tak ada hutang sebab Abang Jeb korbankan selera Abang Jeb. 20 tahun Abang Jeb pakai kereta Wira, tak tukar-tukar. Tapi itulah pengorbanannya untuk dapat keselesaan hari ni. Mampu tak Abang Jeb? Mampu sangat. Hari ni Abang Jeb nak pakai Myvi boleh, nak pakai Alza boleh, nak pakai Honda City boleh, Toyota Vios boleh. Apa yang orang lain pakai semua Abang Jeb boleh pakai. Pasal apa? Pasal hutang. Gaji besar Abang Jeb, gaji besar. Tapi aku tidak memilih untuk berhutang. Hutang ni yang kita dah pakai duit kita masa depan. Faham tak? Siapa yang faham berhutang? Hutang RM80,000. RM80,000 tu gaji kita bulan depan, gaji kita tahun depan, gaji kita 5 tahun ke 10 tahun depan. Kita pakai untuk pakai kereta hari ni. Jaminan yang kita boleh bayar sepanjang kita berhutang. Kalau korang hutang kereta 9 tahun, Abang Jeb nak tanya, dalam 9 tahun ni rezeki korang tu sentiasa ada je ke? Belum tentu. Boleh jadi kita syarikat kita melingkut, Allah tarik kesihatan, kita tak boleh bekerja. Boleh jadi kemalangan, boleh jadi kematian, boleh jadi tak? Sebab itulah Abang Jeb memilih tak payah berhutang, tak apa. Nak apa saja aku tabung. Buat hutang, lepas tu tak pandai nak mengurus kewangan. Biasalah orang pakai motor, kita pakai motor. Orang pakai kereta, kita pakai kereta. Kita tak kira. Kereta ni dah berapa persen daripada pendapatan kita. Cash flow kita tak faham. Motor berapa persen, rumah, api, apa semua. Kita tak kira. Nak mula buka akaun Public Gold dengan RM100 sahaja? Jangan biarkan duit anda lesap setiap tahun. Klik link di bio untuk daftar akaun Public Gold sekarang. Jadikan tahun ini titik perubahan untuk kewangan yang lebih bijak. Jangan tunggu duit susut nilai baru nak bertindak. Daftar akaun emas Public Gold sekarang dan mulakan simpanan emas sekecil 1 gram. Klik link di bio untuk mula. Bagaimana nak bermula simpanan emas Public Gold? Link website di bio. Dalam website tu ada pendaftaran. Boleh daftar sendiri dan ada nombor wasabi Abang Jeb. Boleh tekan wasabi tu, Abang Jeb bantu.